Tenaga Nasional Berhad atau TNB meminta negara-negara ASEAN untuk menyelaras peraturan, memodenkan grid tenaga dan mengukuhkan usaha kolektif ke arah peralihannya secara adil dan mampan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB Datuk Megat Jalaluddin Megat Hassan berkata, sektor tenaga ASEAN mempunyai matlamat menyokong peralihan tenaga dan pada masa sama memastikan ekonomi rantau ini terus berkembang secara mampan. ASEAN has two noble objectives. One is actually to address the energy transition while making sure that the economy that is being powered by the power sector will continue to grow. Second objective is about while growing is that we have to address the sustainability. Kesemua negara anggota ASEAN juga telah menyatakan komitmen kukuh terhadap agenda peralihan tenaga, termasuk Malaysia yang diusahakan menerusi Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara atau NETR yang menyaksikan TNB berperanan penting sebagai pemacu utama industri. Negara-negara ASEAN juga boleh memanfaatkan platform kerjasama sedia ada seperti Ketua Utiliti Pihak Berkuasa ASEAN atau HAPWA bagi memperkukuh perancangan sistem tenaga secara bersama. Menerusi platform ini, ASEAN mampu mencapai 3 matlamat utama, iaitu memastikan keterjaminan bekalan, kemampuan dan kemampanan. We can start thinking about how do we use AI for power industry, and these AI-driven tools can be developed and shared to the ASEAN region. Datuk Megat Jalaluddin bagaimanapun mengakui perbezaan peraturan antara negara-negara kekal menjadi cabaran utama. Justru penyelarasan dan penyeragaman dasar menjadi keperluan utama. Beliau turut menekankan keperluan untuk mewujudkan iklim pelaburan yang kondusif agar pelabur dan penyumbang dana yakin terhadap pulangan jangka panjang tanpa mengira lokasi pelaburan mereka di ASEAN.